Aduh, hidup pun susah, mati pun susah. Apa khabar warga kota? Hari ini hari pertama kita bekerja setelah 2 hari bercuti. Ramai yang menganggap permulaan hari ini agak berat. Tapi apapun, saudara-saudari bekerjalah dengan seikhlas hati kerana ia satu ibadah yang juga tanggungjawab. Baiklah, melihat keluar jendela, suasana cerah namun sedikit berjerebu dan suhu dianggarkan mencecah 31 darjah Celsius. Klise semua ni. Dah 5 tahun benda yang sama je. Ada benda lain? Aha, memang klise. Baiklah, apa kata pagi ini di segmen saya ini, kita mulakan dengan lagu yang kita kata nama orang-orang perempuan sikit. Piwik. Ada orang tanya, siapa itu Laila? Dia tahu aku cakap klise. Balik. Kenapa ni? Takkanlah abang ajak Laila bersatu, Laila nak buat abang macam ni? Salah ke abang? Bukan pasal tu lah. Habis tu pasal apa? Okey, kalau bukan pasal tu, apa kata kalau kita bertunang dulu? Boleh? Tak pun abang tambah wang hantaran jadi RM10,000. Macam mana? Itu bukannya nak tambah. Itu nak kurang. Maksud abang tambah lagi RM10,000 jadi RM30,000. Kenapa ni? Cuba cerita dengan abang. Cakaplah, abang ni orang yang positif tau. Okey? Okey, nak tahu sangat. Cakap je, abang tak kisah. Abang tu dah lah tak handsome. Gemuk pula tu. Dah lah gemuk. Hitam. Sampai hati cakap macam tu. Bukan pasal tu. Sudah. Cukup kata-kata tadi dah menyeksa hati abang. Jangan buat abang macam ni. Jangan buat abang yang terseksa, tahu tak? Cubalah. Ya Allah. Ujian apakah ini, ya Allah? Beratlah rasa hati Laila nak luahkan. Kalau Laila berat hati, abang lagi berat, tahu tak, daripada hati Laila tu. Cuba cerita dengan abang. Dah ledek tidur dah. Baiklah, mungkin ada yang sedang mengimbau memori lama ketika mendengarkan lagu tadi. 19 tahun sudah berlalu, namun memori yang tertinggal takkan pernah padam. Setuju? Yes, setuju. Setuju. Mungkin memori itu ketika anda di kampung, kemudian datang ke kota mencari rezeki. Macam mana? Tercapaikah cita-cita? Gagal. Dia masih dia nak lulus. Susah betul sekarang. Dah 24 kali. Sekali dua tak? Mani bunga agaknya.
dah jodoh, apa salahnya kan? Kau boleh tolong dia lah. Kesian pula aku tengok. Aku tolong dia. Memang tak lah. Memang tak. Daripada aku kena bom racun itu. Baiklah. Kita naik atas je. Mana lima? Satu jam 10 minit kau mesej aku. Baru sekarang kau sampai. Saman. Ya, bos. Masuk bilik aku. Okey. Apa aku? Nampak? Kau naik lift tadi sama dengan aku. Tapi kau lewat sampai 9 minit. Dah kenapa? Itu semua salah aku, Rak. Korang tinggalkan aku dalam lift. Siapa nak tekan lift? Kena sendiri. Tangan kan ada. Aku mendereti. Tak apalah kalau aku lewat pun aku produktif. Bukan macam korang. Datang awal tapi tak produktif. Kan? Baru sore dia dah pergi minum. Produktif ke? Hei, kau cakap pasal produktif. Kita orang memang produktif. Kau tu je yang tak. Dan tak ada siapa pun yang nak kat kau. So, macam mana kau nak produktif? Dan secara tak langsung, kerja kau tu pun terganggu. Wah mulut. Ni, kau tengok. Kenapa tengok aku? Dia yang kentut kat aku. Aku sibuk baru. Duduk. Wah, saya banyak kerja ni. Duduk! Hello, baby. Iya, sayang. Abang busy sikit ni. Ya, sayang. Sayang sangat. I love you, baby. Ya, forever. Forever and ever. Okay. Buah hati. Bos, saya banyak kerja ni, bos. Kerja apa? Lukisan projek tangki najis berpasir tu. Dah 2 minggu saya bagi tahu. Mana? Mana? Bos buat sendiri. Saya nak berhenti kerja. Faham? Boleh ke tak boleh? Buat sendiri. Pancit. Kenapalah kau menyusahkan aku, Taya? Memang menariklah kampung kita ni. Bukan susah pun nak jumpa Pontianak. Masa kecil dulu kamu pernah jumpa tak? Tapi bila kamu dah besar ni, macam-macam hantu dah timbul. Faham kan? Silap-silap Pontianak tu pun kena lari sembunyi dia panggil hantu sekarang. Tapi kita tak boleh yakin sangat. Pak Dak masih simpan senjata ampuh kita. Baku Pontianak.
buat pasal. Mana ada hantu siang-siang. Miki, kenapa? Kau kat mana ni? Serius je kau tengok kau keluar tadi. Kenapa? Aku dah ke mana ada tuju ni baru korang sibuk nak cikgu. Tak payahlah. Selamat tinggal. Man. Kita orang gurau je tadi. Ingat ke kau pun acah je nak keluar office ni? Okey. Macam ni. Pasal Laila tu, aku janji. Aku akan tolong kau. Baliklah, Man. Man. Kita orang bukan apa. Kita orang kisah satu benda je. Apa? Bisa diam? Pasal orang tu kan? Dah lah, bro. Aku rasa ini pilihan aku. Aku nak cek ketenangan. Jauh daripada kesibukan kota lah. Daripada Laila tu. Ni pasal jodoh aku, kau tak payah risau. Nanti adalah tu. Okay? Di situ kita lihat bersinarnya hakikat, debu jadi permata, hina jadi mulia. Kau nak apa ni? Abang, okey. Kami jadi kat abang itulah kami dan kami nak buat kajian ala Rock and Roll Hall of Fame disebabkan petikan gitar berapi dan juga kelunakan suara abang tu. Kami jadikan abang bahan kajian kami. Rock! Oh, nak interview lah ni. Ya bang, dan lebih manis kalau kita ada goreng pisang panas di situ. Oh, melampau lah kau. Tak. Duit pun tak ada. Carry forward lah. Nanti esok-esok lah. Speaking terror lah pula. Rock speaking. Hey! Macam ni lah. Aku bagi kau selagu. Ada masanya aku suka berteman. Ada masanya aku suka bersendiri. Bang. Apa? Cinggit bang. Nak. Apa ni? Give me minute. Boleh tak jangan ganggu Nat lagi? Why you say like that, Nat? Hey, shh. Nat baru je habis SPM. Umur abang dah sebaya bapak Nat. Dah lah hidup. Tak tentu arah. Malulah sikit. Love is blinder. Live like a WWF World Wrestling Federation. Lampard, Ozil, Critical, everything Counter-Strike. Running Man. Cerminlah diri tu dulu. Dengan badan bau tengik. Tak gosok gigi. Pasir Inggeris tunggal langgang. Tak malu ke? At least I try my best. Don't say like that. Give me some space. Get out from my face. Nat! I love you, Nat! I love you, Nat!
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apalah Pak Ndak ni. Bagilah salam ketuk pintu. Man nak tahu, Man. Kau akan pulang juga akhirnya ke kampung ni. Tapi kali ni kau pulang dengan membawa 1000 arti, 1000 janji yang bakal mewarnai segala-galanya. Alah Pak, tak payah nak bermadah sangatlah. Allah, tak buat, Man. Tak buat. Aduh. Man. Pak nak beritahu ni. Kau pulang kali ni betul-betul tepat masanya. Sebab apa? Rumah ni sekarang jadi milik kamu. Jadi kamu wajib menjaganya, Man. Apa Mak nak cakap ni? Takkanlah saya belajar tinggi-tinggi nak jaga rumah je. Sia-sialah saya punya CJ Diploma Architecture tu. Takkan nak jaga rumah. Jadi kalau kau tak nak jaga, apa kau nak buat apa? Nak renovate rumah ni? Tak adalah. Sebenarnya saya balik ni sebab saya dah buat keputusan. Apa keputusan? Jangan buat macam tu, Man. Tak pernah lagi keturunan Pandak yang main judi-judi ni. Tak ada. Keputusan apa ni, Pak Di ke? Apa Pandak ni? Itu kan haram. Aduh, tak ni. Saya dah buat keputusan untuk diri saya, untuk masa depan saya. Hah? Keputusan nak balik sini. Ingatkan keputusan nombor 44 tu. Tak payahlah. Tapi, Man, sebenarnya kamu memang mengambil keputusan yang sangat tepat, Man. Kamu tak payah peduli tu semua, Man. Kamu sekarang ni dah jadi orang senang. Harta peninggalan ayah kamu ni pada kamu, ya Rabbi, banyaknya, Man. Tak terbelanja nanti. Ini yang kat sini. Yang cash. Dalam bank lagi banyak, Man. Sebenarnya Pak Ndak, Man ni frust dengan perempuan lah. Hah? Yalah, Man kan dah berjanji dengan arwah ayah nak kahwin hujung tahun. Man. Nampaknya Man dah lupa je siapa Pak Ndak kamu dia. Yelah, Pak Ndak lah. Pak Ndak Sapuan, ingat? Berapa bini Pak Ndak? 4. Sebab itulah, Man. Sekarang ni macam ni lah. Man berehat dulu. Mandi-mandi, bersihkan badan. Pagi-pagi besok, jangan lupa datang ke chalet Pak Ndak. Banyak cerita yang Pak Ndak boleh ceritakan pada Man. Ya? Nampaknya yang tak berubah, Man, ya? Patutnya misal Pak Ndak ni lagi tebal supaya dia jadi lapis. Mak, oi Man, apa melantur sangat, Mak? Sama. Konti sama je, Mak. Aduh, jangan buat macam besok jangan buat gini, Mak. Aduh. Apa? Please subscribe to this channel and turn on the bell notification. Also, don't forget to like and share this video. Assalamualaikum. You panggil I ke? Mana panggil awak? Takkan bagi ikan dalam tu. Dia ada apa? Tak ada apa. Cuma... Kamu Salman kan? Kau tahu nama ni? Tahu nama pula. Man! Kejap. Man datang, kejap. Kau ni pun. Jadi ya. Nah, ni sebelum apa Pak Ndak kenalkan? Ini mandak kamu. Jadi, Mandak? Ya, mandak kau ya. Bila tak apalah. Nanti jumpa ya. Ni Mandak. Ya. Wah, bukan main lagi kau ya. Mandak kau bukan nak try. Ni. Nampak tak ni? Apa tangan Pak Ndak ni? Aku. Ni Man, paku ni bukan sebarang paku. Paku ni lah nanti akan mengubah segala nasib kau tu. Yang lambat dapat jodoh dan sebagainya. Tahu tak? Amboi, Pak Ndak ni berkiyah bukan main lagi. Saya ni tak pandai nak peribahasa berkiyah-kiyah ni. Kau nak bagi tahu je lah cerita yang sebenar. Berikanlah jawapan, huraikanlah simpulan, biar tenang jiwaku setelah
masih lama berlalu. Tidak mungkin ku lupa perjanjian kita di bawah pohon bambu di kala bulan sedang beradu. Abang Abu! Abang Abu Rock! Abang nak mandi bang? Tak ah. Aku tengah cari sisi nak main internet. Abang, walau apa-apa abang nak buat, Kelas Singa Rock abang harus teruskan dan kita kami. Demi legasi Abu Rock! Abu Rock! Abu Rock! Kenapa kadang-kadang aku benci tengok kau penguin? Ha? Kau ajar aku, ha? Nah, jaga gitar aku. Abang Abu Rock. Abang ni rockers kat kampung kita bang. Abang ni idola kami bang. Ya bang. Tolong bang. Nak minta asal lagu. Nak. Sayang, terima kasih sayang datang pujuk abang Buat apa ni? Abang nak terjun sayang. Terjun lah. Abang terjun nanti. Kalau abang mati, abang jadi hantu, abang gigit Nat tau. Memang ada hantu pun kan? Oh. Tercabar aku ya. Ha? Abang Abu memang rock. Abang memang keras. Ya bang. Terima kasih bang. Dan nantikan video viral ini abang akan menjadi sensasi YouTube. Popular macam Bobo, popular macam Faiz Diki, Mak Luffy, Sasha. Macam cantik je, macam comel je. Ji, kau tunggu kejap penguin aku naik nanti. Ha, padam ke? Nak, sayang. Hai, kain kuning je. Tengok dulu tu. Ini bukan sebarang hadiah, Man. Ini hadiah turun-temurun. Ha, saya tahu. Apa dia? Coki-coki. Kau nak makan je, Man. Buka, tengok. Faku. Ya. Nak buat apa ni? Ini bukan sebarang paku, Man. Ini adalah paku OMG. OMG? Tetapi paku operasi memburu gadis. Operasi memburu gadis? Kepelik anda ni. Tak ada pelik ya, Man. Nanti kita akan mulakan operasi. Sampai jumpa datang ya. Assalamualaikum. Apa dah? Nak ngorek perempuan pakai ni? Pak Nak, luka orang nanti.
Kau tunjuk. Kebetul tak? Kebetul tak? Berdebah tak? Macam tu tadi. Abang nak dukung macam tu. Besok kita tahu. Kita tarik. Dah lah, Pak Nak. Hello. Kenapa? Alah, Pak Ndak, tolonglah jangan kacau saya. Saya tengah lukis pelan ni. Yelah, kata nak renovate. Saya baru nak buat menara pisang, menara Kuala Lumpur semua nak letak kat sini tau. Ni, terbaru ni. Saya dah lukis dah Disneyland. Dah letak Mickey Mouse kat sini. Takkanlah itu pun tak boleh settle. Aduh, Pak Ndak, tolonglah Pak Ndak, tolong. Ayolah. Payahlah. Suruh balik pula. Nasib baik tak terkejut lembu tu. Maaflah. Ya, tak apa. Takut kena steering. Oh, ya ke? Mari sini. Mari sini. Kamu nak? Nampak tu? Hai. Apa? Nak korban ke? Korban benda je, Man. Tu, tengok tu apa benda atas kaki lembu tu. Tengok. Paku. Macam mana boleh lagu silap ni? Mana saya tahu? Tahu apa? Semalam saya paku Pontianak. Sebab itu, Pak Nak kata tengok betul-betul. Jangan asyik nampak bonggol. Pontianak. Bonggol Pontianak. Ini jadinya bonggol ni kau pakukan. Buat apa? Pernah terjadi ke begini? Tak pernah. Ada juga, tapi tak ada teruk sampai macam ni. Dia tengah balik tu, tak apa. Tenang je. Masuk. Ingat tekuk. Kenapa nak? Kamu boleh tak? Tak payahlah. Begila. Susah kita je. Tinggal di situ, nanti dia pandai lah balik sendiri. Ai, susah payah tu je. Yalah, pelajaran kedua macam tu lah. Sikit-sikit lah, Mamboy. Dah, bagus. Makin cekap kawan. Biasalah banyak. Tapi tengkuk ya, betul tengkuk ya. Tapi tengkuk dia berkurap dah tadi. Kau sempat tengok? Tempat lah masa nak makan tu. Janganlah. Dah. Jaga belakang ni. Itu yang penting tu belajar tu. Please subscribe to this channel and turn on the bell notification. Also, don't forget to like and share this video. Abang. Macam mana boleh ada kat sini ni? Kalau bang nak apa bang? Tak. Abang.
abang saya. Mami. Aku abang. Hang buat apa aku tanya? Duduk tengah jalan nak bunuh diri. Ada otak ke? Apa ni? Ha? Apa? Apa ni manusia? Ada otak ke? Bunuh diri duduk tengah jalan, kangkat tengah jalan. Nak mampus ke? Hei. Sayang! Orang punya manusia. Dia rotok. Mana? Oh, jalan. Sorry. Pasal hang lah aku lupa beli gula. Kena patah balik. Orang. Pak nak tahu tak apa yang datang pagi tadi? Apa dia yang tengok benar ni? Kalau bukan kepala kambing, kepala lembu, apa dia? Tua kerepot tahu tak? Berkedut 1000 Pak nak. Ya Allah, dah macam apa saya tengok dah. Siapa nak? Oh, ya ke? Oh, yalah. Kalau gitu, Pak nak faham lah. Tak apalah. Malam kan kita buat je lah. Tetap kena teruskan kita punya operasi. Pandang kerja sikit, Boleh tolong saya?
Tolong? Tolong apa? Tolong tepi sikit. Aku sering jariku ingin jalan sana. Tolong tepi sikit, tolong tepi sikit. Okey. Jernih pula. Abu, ini dia yang mak dapat berikan kepada kamu. Sarungkanlah cincin ini kepada isteri kamu nanti. Ada bawa apam tak abang? Nak tampar abang sayang? Ish, takkanlah nak tampar orang yang nak sayang. Abang rasa macam mimpi ni. How do I evidence it is not mimpi? Kalau apam tu sedap, maknanya abang tak mimpi. Apam nak sedap nak gebu. Tapi rasa hangit sikit. Nak ada bincang dengan mak abah. Bincang apa tu nak? Mak abah setuju kita kahwin. Demi cintaku padamu, kemanapun kau akan kubawa, ke ujung dunia, ke bintang kejora. Alhamdulillah. Tapi ada syaratnya. Syarat apa nak? Bagi tahu je. Saya Muslimah masih rumput berganti larang. Di mulut naga lagi ku rebut ini kan pula di tangan orang. Sikit je syarat je. Hantaran 100,000 sebersatu. Rumah banglo tepi pantai. 2 biji kereta mewah. Orang gaji 4 orang. Belanja hangus kat hotel. Last but not least, kita kena kahwin hujung bulan ni. Please subscribe to this channel and turn on the bell notification. Also, don't forget to like and share this video. Ikut aku baca doa. Apa lagi? Baca doa ni apa-apa, Rok. Macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fima razaqana wa qina azab. Aku ni walaupun sahaprak-prak aku ni, aku dapat hidayah Allah juga. Aku tahu tu doa makan. Kamu cakap aku. Tahu tak ni doa ni dah yang aku tahu. Kau pergi mana aku bawa doa ni tu pun. Pergi. Bab. Botol ayak. Botol ayak pun semuk di muka aku. Pergi. Mampu tidur bagai ni kamu. Atas tak ni. Ini terapi lah. Terapi apa menyembuk ni. Abang tak apa-apa? Abang tak. Cantiklah kakak ni. Memang cantik lah. Bau pun sampai sini. Nama apa ni? Seri. Patutlah berseri. Wah, ingat aku dah mati ya? Cari ganti serupa denganmu. Tak sanggup ku
berpisah dan berhati patah, hidup gelisah. Alangkah pedih rasa hati selama kau pergi, tinggalku sendirian, tiada berteman dalam kesepian. Dah ada seko. Cantik. Dia nampak cantik ni. Memang pergi sekarang. Dah. Tak nak ni. Belum. Ini masanya. Cepat. Nampak tak? Tak apa. Biarkan dia kat situ. Besok macam biasalah. Pagi-pagi sarapan kita tahu jawapan dia macam mana. Bagi tu balik. Kalau macam tu, malam ni Pan nak teman saya lah. Hai, teman pula. Pasal apa pula? Shepherd dek. Yelah. Ambil ya. Itu tak ada apa dah tu. Hei. Ini aku tu. Buat apa sampai? Ada kerja sikit tadi, Pak Mo. Biasalah, lewat sikit. Ni hampa nak minum apa ni? Saya macam biasalah. Mi goreng dengan kopi O. Saya pun samalah. Tapi letak telur mata. Sebiji? 2. Baru belen. Belum belen lagi. Lepas letak 2, pecah terus 10 masak sebiji kat atas. Man. Ni mana tak buat duit tau. Ini kamu yang kena bayar. Main. Macam-macam minta pula. Tak apalah, saya pun ada banyak ni lah. Dia pun nak beli gitar buruk je. Pak Mud. Tukar. Bukan mi goreng, tapi kuih tiaw goreng. Lepas tu kopi tu tak ada yang tak ada O. Ada susu ya? Samalah Pak Mud. Saya punya telur berapa-berapa yang ada, Pak Mud bubuh ke laut tu. Bubuh ya? Aduh, banyak lagi, banyak. Kenapa kau ni? Nasib baik tak ter. Jangan duk terang. Orang ramai tengah makan ni. Saya berterabak lari. Itulah. Masa kalau sembang bincang, duk nganga, duk ngelamun. Sudahlah. Dudukkan dia. Amboi. Sama muat je. Sebenarnya ya. Terang dah, Man. Dah bangun. Bangun sayang. Bangun. Anak dah mandi, dah segar, dah sihat. Kau pula, cepat. Lepas tu kita makan. Kenapa nak balik rumah? Cepat. Hai, ya Allah. Man, bangun. Man. Yo. Hei. Ayam. Hello.
Ya, abang kat sini, Rumah mana dah? Tidur lagi. Ya, kejap kan balik ya? Ya, abang balik. Yelah, kejap ni kan abang balik. Semalam, kejap lagi abang balik. Dia kata, dia lepas semangat. Tak tahu. Ayolah. Ya? Baiklah, tata, titu. Muah. Ui, sedap ni, Man. Mainlah, Man. Sekali lah dekat pandak. Daun keladi pun reda apa yang berlaku. Seri? Kalau Seri jadi daun keladi, Seri ikut sahaja arus saya. Dalam sangat tu kot. Kita seolah-olah ada persamaan. Abang pun rasa macam tu, Seri. Seperti mati hidup semula. Masuklah meminang. Abang tak kaya, Seri. Dagang Pak Malau, dagang berlipat. Dagang hamba musafir lalu. Tapi hati abang ikhlas dan suci, kan? Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Zahirnya kotoran itu terlihat. Pucuk di cerita ulang mendatang. Esok abang akan hantar rombongan, Seri. Okeylah. Seri minta diri dulu. Seri? Ni, mana satu yang betul ni? Mana satu sama ni? Muka sama. Baju pun sama. Seluar sama. Aduh. Mana satu Salman? Saya. Saya Salman yang betul. Apa pula Pandak? Saya ni Man. Saya Man yang betul, Pandak. Aduh, pening lah macam ni. Confused, Pandak. Confused. Kalau Pandak tak percaya, Pandak boleh tengok tanda lahir dekat punggung saya. Kau penipu pun ada tanda lahir juga. Kat tempatnya tu. Mana kau tahu ni? Tengok. Kau ketuk dia. Mak ai. Melantun. Oi. Saya dah pernah kan? Betul lah saya kan? Dia pembohong, Pandak. Pembohong. Penipu. Betul lah. Sekarang Pandak yakin. Kau lah Man sebenarnya. Salman lah saudara aku. Betul. Kau penipu. Pandak, ni tak adil, Pandak. Ni tak adil. Tak ada. Ngedil je. Man. Apa lagi? Tangkap dia cepat. Tangkap. Pandak, dia penipu, Pandak. Tangkap. Dia penipu. Penipu ni, Pandak. Penipu. Hilang? Oh, tahu? Macam mana Pandak boleh tahu ni? Ini Pandak engkau lah, Man. Dah lama Pandak berkecimpung hal macam ni. Pandak tahu sangat itu penipunya. Lagi satu, kentut kau tak sama macam dia. Dia kentut tak bau macam kau. Kau macam lebih pekong pada dia, tahu tak? Kentut boleh ingat? Ya. Dan ini bermakna, Man, tugas kita masih belum selesai lagi. Ada gaji tak tugas tu? Ada. Tapi tak jadi. Kena cari lain pula. Seri tinggal kat mana? Anak siapa? Kita jumpa malam nanti. Pukul 3 pagi.
Sri tak takut ke keluar malam? Banyak hantu. Abang pun dah macam hantu. Seri tak takut pun. Mak tak marah ke? Waktu tu mereka sedang tidur lena. Seri buat sembunyi pun untuk abang tu. Kat mana tu sayang? Dekat pinggir hutan yang ada bangku dekat situ. I will. Kita jumpa nanti. Seri balik dulu. Please subscribe to this channel and turn on the bell notification. Also, don't forget to like and share this video. Terima kasih Tuhan kerana menemukan aku dengan Seri. Kalau malam ini tercabut nyawa sekalipun, aku puas. Aku puas. Mungkinlah macam tinju juga. Alah, macam UCF tu yang malam-malam tu keluar silat gayung ke apa, pakai dah pedulikan tu kan. Macam tu dah tu. Dia tak apa. Rasa boleh dah berhenti dah cerita tu. Ya betul, ya betul. Panjang rambutnya. Sebab itu cakap ni. Yeay. Mari kita sekarang ke pedalaman. Dengan tenang, cekal ke hati. Ya. Ingat. Saudara. Saudara. Sampai hati kau, Man. Aku tak Terima kasih, Tuhan. Tuhan bayang cash, Man. Maafkan aku sebab bunuh kau dulu, Man. Sekarang kau jadi hantu, kau bunuh aku balik, Man. maafkan aku. Apa? Bukan nak. Mana Abu? Abu mana? Abu tadi tu. Bukan Putih nak. Pinjam sikit kayu. Patutlah Abu. Bahaya tadi. Kenapa kau tak tengok dulu? Cucu aja. Mana nak perasan pandak rambut panjang? Apa dia buat kat situ? Alah, dia berat ni. Dengar. Kita tanam dia. Tanam? Yalah. Kita nak mandikan dia. Tak payahlah dia pasal rambut. Kita tanam. Letaklah dia. Aku selamat. Faham tu? Dah lah Pandak. Kalau Man tak kahwin sampai tua pun tak apa Pandak. Kau ni kan, inilah yang namakan ter. Ter tu tak? Ter.
karakter. Terbunuh. Lepas tu terpaku pontianak. Macam tu. Tak apa, tu semua okey. Terkentut kamu tu jangan buat. Kalau kamu kentut ni, ini pun tak ada tanam, tak? Tak apa, sabar. Inilah yang dinamakan ujian, dugaan. Langkah seterusnya, Man, kita kena akan... Dah. Man dah tak larat dah. Man dah penat. Man dah balik. Man. Dah belum berdosa. Ya Allah, berdosa ni. Man. Nanti dulu ni. Man. Bagilah anak kamu dulu. Woi. Man. Please subscribe to this channel and turn on the bell notification. Also, don't forget to like and share this video. Man, sabar dulu, Man. Man simpan aja lah. Ha? Alah, Pak nak ambil je lah. Ambil balik. Tak apa, gini. Dalam keadaan macam ni, Man, bawa bersabar. Bawa banyak bersabar, Man, Tak boleh, Pak Dak. Man masih teringat lagi. Man teringat apa? Man teringat lagi kata-kata arwah buruk. Kata arwah. Kata. Maafkan aku sebab bunuh kau dulu, Man. Sekarang kau jadi hantu, kau bunuh aku balik, Man. Man. Barang yang dah lepas, Man. Usahlah kau kenang. Benda dah jadi sejarah, Man. Memanglah sejarah, Pak Ndak. Tapi masalahnya pedih kat dalam ni, tahu tak? Hari-hari tiap benda ni menghantui Man. Man tak boleh, tahu tak? Ini kalau kita kena tangkap, kena hukum gantung sebab membunuh. Hei. Janganlah fikir sampai ke situ. Sabar. Sebab apa? Tak ada siapa pun nak pergi cari Abu Rok tu. Memanglah. Masalahnya yang peliknya, kenapa pula Abu kata Man jadi hantu, lepas tu balas dendam. Abu bunuh Man. Itu yang pelik. Dia kata macam tu? Nanti sabar. Sekarang ni, Man ingat tak pontianak yang serupa sebiji macam Man tu? Sama berat, sama saiz, segala-galanya sama tu? Ingat tak? Yang Man paku tu? Yang Man paku tu. Kan sama macam Man. Entah si Abu Rok tu bergaduh dengan yang itu. Dia bunuh yang itu. Dia ingatkan Man, rupanya bukan Man. Betul tak? Oh, jadinya Abu ni salah orang ni. Iyalah. Leganya. Jadi sekarang ni kira aku macam kosong-kosong lah. Tak. Sama-sama lah. Kenapa pula? Kosong-kosong dengan sama-sama tak sama ke? Lain. Kalau kosong-kosong maknanya tak ada dosa. Dua-dua tak ada dosa. Ini kalau sama-sama, dua-dua ada dosa sikit tu. Satu. Tapi tak apalah. Simpanlah kalau gitu ya. Tak apalah, Pak Dak je lah simpan. Semua bangun. Duduk. Tuan, untuk tidak membuang masa lagi, saya dan ahli majlis tertinggi membuat mesyuarat keempat untuk menyelesaikan kes yang dirasakan sudah sampai ke muncaknya. Aku pontianak. Ya, Tuan Presiden.
apa-apa cadangan? Saya selaku bendahari menyarankan agar kita merasuah pemilik paku pujana itu supaya dia menyerahkan paku itu semula pada kita. Saya cadangkan kita bagi surat kita sebab kenapa dia boleh berbuat demikian. Tapi paku itu masih ada pada mereka. Atau kita buat surat amaran? Puan Setiausaha, printer kita sudah rosak 20 tahun dahulu. Dan siapa yang nak baiki? Itu masalah kamu lah. Kenapa kamu tak bagi duit untuk beli printer baru? Tak lulu sebab tak nak angkat harga lah, bro. Hei! Cukup! Disebabkan nila setitik, kita hancurkan susu sekampung! Meninggalkan abang sendiri. Nak menari, biar kena dengan beat lagu aku nyanyi tadi. Alah, menyibuk betul lah kau ni. Mat, mulai korang. Baliklah. Dengan curang. Lepak lah. Balik. Allah. Ni lagi satu. Pergi balik, jangan curang. Boleh tak? Jangan betul-betul bukan baju orang. Balik. Pergi balik. Balik. Sibuk. Ni. Balik rumah. Spray minyak wangi. Bau bangkai. Pergi balik. Balik. Bagaimana tak dekat ni tengah malam. Korang ni tak habis-habis lah si. Tak ada tukar lain ke? Nyanyi lagu Hindustan ke? Barulah terhibur aku ni. Apalah korang ni? Abang masa Ya, boleh tak?
sampan ni pula. Sabar. Aku rasa plan kita aku ada kaedah lain aku nak buat. Wow. Bahasa ilmiah. Kaedah apa? Aku dulu cikgu. Kamu lah. What? Cikgu? Hui. Aku ada nama satu kaedah ni. Kaedah DTTP. Ha. DTTP? Apa ke benda itu? Direct to the point. Ha. Okay. Make sense? Show me the way. Sekali orang putih lah. Siang pun kita balik. Tu pun duduk masjid lah, duduk surau lah. Petang ni. Mana Pak Mut? Pak Mut! Pak Mut! Tengok ais! Dua! Tak mau gula. Tok saya ada cengeng kat kita tengah pagi. Bini Pak Mut yang buat dah manis bini dia. Mana balik? Tapi aku habis ni. Hati nak Allah bukan sekat bulu kat ni naik. Naik. Lain macam pula ni. Jay! Apa ni hal ni, Jay? Oh, Pak Mut. Setan lancar. Dia macam tu dia. Model nak hantu tolong. Dah. Ya. Mana lagi? Tolong. Hey! Apa kau tiga aku buat kat sini? Cakap! Kenapa kacaukan kedai ni? Cakap! Wah, kau tak kenal aku lagi, ya? Ini sapuan tau! Baik kau belah. Nampak tak ni? Belah! Berani pula dia. Kenapa pula dia kacau-kacau sini, ha? Wah, apa dia? Bang, Pak dah hilang. Ni apa, Wan? Tak ada apa-apa, Mut. Senjata orang dah lama. Ni pernah ke berlaku perkara macam ni, Mut? Kat sini? Tak pernah, Wan. Ni pertama kali tu aku risau tu. Duduk mai jengguan hantu putih anak semua. Tak ada apa-apa. Sekarang ni aku nak pergi ke rumah Salman. Aku nak tengok apa dah jadi dengan dia ni. Mungkin berlaku sesuatu. Aku nak pergi juga. Pergi mana ni? Rumah Salman, saudara aku. Tak apa. Rumah Salman dengan rumah aku dah dekat. Aku nak ikut hang lah. Nanti dulu, Mut. Sekarang aku tak boleh tunggu lama-lama. Kamu nak tutup kedai lagi, nak tutup segala tingkap ni kan lama. Bukan lama, Ustaz. Ni aku tutup lagu tu lah. Tak boleh. Aku minta maaf. Aku terpaksa pergi sekarang. Kalau apa-apa berlaku, kau telefon aku. Wan. Dengar sini. Ni apa tujuan kamu datang sini, ha? Cakap. Kami hanya ikut surat berkeliling je. Berkeliling? Wah, apa keliling kepala hotel kamu? AGM, ada suruh kami datang ni kacau orang kampung ni. EGM tu apa, adikku? EGM pun tak tahu. Beritahu dia. AGM tu mesyuarat agung ke Tempah. Itulah kau. Orang suruh pergi sekolah kau tak pergi. Aku isap getah bacang. Dah. Getah bacang segala macam. Sekarang aku nak tanya lagi sekali. Yang korang kacau kami kampung ni buat apa? Kenapa? Kami nak paku kami balik pun. Presiden kami tu tunggu nak paku tu sampai kat dah. Oh. Pasal paku. Baiklah. Sekarang ni, kamu balik beritahu presiden kamu yang aku nak buat gencatan senjata. Kamu tak boleh kacau kami satu kampung. Kami orang kampung pun takkan kacau kamu. Bermula pada saat ini sampai malam besok, aku tak nak tengok lagi muka kamu berdua. Sekarang kamu berdua boleh? Belah! Tahu tak apa. Nasib baik diorang belah. Kalau tidak,
Takut terbelah. Please subscribe to this channel and turn on the bell notification. Also, don't forget to like and share this video. Ni dia. Ni. Ni bomoh hantu. Pak Muk tak bohong tau. Ni, mata Pak Muk ni jadi saksi. Sekali sentap je, hantu lari berterabuk. Pak Muk, janganlah cakap macam tu. Apalah sangat saya tolong, tak payah puji-pujilah. Tak apalah, memang patut pun. Tak apa, dengar ni. Kita terpaksa minta bantuan Safwan Al-Farisi nak halau hantu-hantu tu. Okey, Pak Wan, Tuan Safwan Al-Farisi. Ni kalau jumpa hantu peternak yang comel hotel tu, recommendlah ke dia seorang ni. Yang dah lama bujang. Ini soal bil. Shoot, ni baru tahu. Nampak aku, hang kena ingat, hang tak payah ambil api ke? Biaya tak payah. Ni. Bertenang. Bertenang. Nak bertenang apa lagi, Pak Wan? Kami ni kat kampung dah lah penakut. Nak suruh bertenang lagi. Aduh. Sekarang Pak Wan nak tanya. Kenapa kita takut pada harimau? Takut tak pada harimau? Oh, takut. Mana tak takut? Kami baru pasang kuda-kuda, dia dah terkam. Sebenarnya harimau takut kat manusia, pada kita. Kenapa? Dia tahu kalau dia buat pasal dengan manusia, manusia boleh serang dia, hapuskan dia, bunuh dia. Sama juga dengan hantu. Dia pun sebenarnya takut kat kita. Habis tu semalam yang hantu tu yang kita jumpa tu, menabah pula. Tapi oleh sebab adik-beradik dia tadi, jin, syaitan, iblis dia tadi, berjaya menghasut kita supaya takut pada mereka. Ini masalahnya. Tapi Pak Ndak, macam mana kita nak settle masalah ni? Begini, malam ni juga Pak Ndak akan pergi jumpa dengan bos, segala bos hantu kat sini, penghulu dia. Pak Ndak nak buat perhitungan dengan diorang, buat kejahatan senjata, supaya dia tak kacau orang kampung ni. Bahaya tu, Pak Wan. Nak pergi jumpa kepala. Kalau dia ngapnya nanti, apa jadi? InsyaAllah. Apa masalahnya? Ui, Pak Ndak dah macam wakil PBB dah. Beria benar. Pak Ndak. Man risaulah kok jadi apa-apa kat Pak Ndak. Man ni pun. Paku tu kan kader pada kita. Nak takut apa? Tak risau. Memanglah. Apa kata kalau Man ikut Pak Ndak? Tak payahlah, Man. Pontianak tu, presiden tu nak jumpa dengan Pak Ndak. Bukan dengan Man. Lega. Apa? Tak ada apa-apa. Jadi Man, beri kat rumah je. Ya? Yalah. Tapi Pak Ndak, Man rasa kan tak payahlah nak kahwin dengan Man dengan Pontianak tu. Kan? Man terima tak dia, Man. Orang tak nak dengan Man. Janganlah cakap macam tu, Man. Jangan cepat putus asa. Lagipun Man kena ingat, ini wasiat arwah bapak Man pada Pak Ndak. Pak Ndak mesti kotakan janji tu. Yalah. Janji Pak Ndak. Dan tadi tu, janji menghidu ini bukan. Yang tu tak masuk dalam perjanjian kan? Ya. So Man bebas lah nak Apa buang. tak masuk, apa tak masuk, ini masuk dalam hidung aku ni. Jangan sampai Mak Ndak kata bau. Jauh sikit, Man. Yalah Pak Ndak. Lagi pekung lah. Kamu tak apa. Mana punya bangkai ni? Salman tu satu-satunya anak aku. Kau pula satu-satunya adik aku. Kalau aku pergi dulu, kau uruskan segala masalah Salman, termasuk harta dan pasangan hidupnya. Sila melutut di depan raja kami. Apa? Awak susah melutut? Tak kenal siapa saya ke? Kamu patut melutut depan saya, tahu tak? Bukan saya melutut depan kamu. Sorry, tak buat lagi. Tuhan, Ya. jangan pedulikan dia. Benda ni kita boleh bawa ke bincang. Baiklah. Kalau dah awak cakap macam tu,
Saya pendekkan cerita je lah. Macam ni, saya Sapuan. Saya sanggup buat kejahatan senjata dengan awak, dengan kau bawa, dengan puak awak untuk tidak mengganggu orang kampung lagi. Tetapi dengan satu syarat. Awak carikan seorang untuk jadikan isteri kepada anak saya, Salman. Syarat yang kedua. Amboi, banyaknya syarat. Nantilah dulu saya habiskan dulu syarat saya. Lepas tu nak cakap-cakap lah, boleh? Teruskan. Terima kasih. Syarat yang kedua, dia mesti cantik, lawa dan jelita. Dan yang ketiga, kita tak nak bergaduh-gaduh lagi. Kamu jangan ganggu kami dan kami tak akan ganggu kamu semua. Kita buat sepadan. Macam mana? Setuju tidak? Baiklah. Tuan pilihlah yang mana tuan suka. Mana? Apa ni? Ini apa? Semua nak pilih apa ni? Macam terangkut macam hantu semua. Dah memang dia orang ini hantu. Takkanlah nak... Abang, macam manalah agaknya kami ni boleh puaskan hati abang? Senang aja sebenarnya. Saya tak tahu mana satu yang cantik. Kalau nak tahu, izinkan saya cucuk mereka dengan paku ni. Dan saya akan tahu. Hei, cepat. Abang Wan, ada apa-apa yang kami boleh rasuah Abang Wan? Rasuah? Awak nak rasuah saya? Awak tahu tak rasuah tu kami tak boleh ambil? Haram? Dosa besar, tak tahu ke? Abang. Kenapa ni? Sebenarnya, kami merasa amat sakit kalau dipaku, bang. Kalau abang paku kami, kami akan menjadi hamba abdi abang selama-lamanya, tanpa menjadi tua. Sedangkan, abang dan Salman akan menjadi tua. Dan secara otomatiknya, abang berdua akan masuk alim neraka. Dari tadi saya geram kat kamu ni. Geram sungguh aku. Hello? Ya? Ya? Baiklah. Baiklah, terima kasih. Apa yang seronok sangat tu? Abang, masalah kita dah selesai. Macam mana selesainya? Seorang pontianak dah kematian suami. Dan dia sanggup untuk kahwin dengan Salman. Asalkan abang janji jangan bagi tahu pada Salman yang dia tu pontianak. Alah, abang cakaplah dia tu anak angkat abang. Setuju? Betul ke ni? Tapi perempuan tu cantik ke tidak? Memang cantik, bang. Macam Ristina. Pelakon tu. Ristina? Betul ke macam Ristina ni? Betul. Baiklah, kalau betul macam dia, saya setuju. Boleh hilang pula ni. Hilang. Betul ke Salman? Assalamualaikum, Man. Waalaikumsalam. Pak Ndak. Kenapalah Pak Ndak ni kalau datang cubalah ketuk ke apa ke. Ini tu segar aja. Segar-segar tu masa Man kecil lagi. Bolehlah Pak Ndak segar. Sekarang ni Man kan dah besar panjang, dah dewasa. Lagipun Man ni lama sangat tak balik kampung tau. Ini dah. Ni Pak Ndak. Sebenarnya Man nak mula hidup baru ni.
Mulakan hidup baru. Bagus. Panak pun suka. Sebab Panak tahu sangat, Man bukanlah suka sangat dengan kerja Man buat sekarang ni. Man ni sukakan kerja menulis skrip untuk drama TV, filem kan? Kerja yang membolehkan seorang itu berlari ke awan, mengejar pelangi kan? Hai, Panak. Macam pada saya je. Saya memang nak tulis skrip full time. Panak kena faham tu. Panak faham, Panak faham. Memang seronok kalau hobi kita berjaya jadikan kerjaya kita. Memang seronok. Salah. Boleh. Allah Akbar. Saya bukan tak nak beli kereta besar. Nak beli kereta besar. Itu hari dah beli dah. Tapi pintu dia kecil pula. Kecil pula ya? Tak apa tu. Ajaklah. Apa? Apa ni? Tu. Mana? Apa tu? Seri besar dah seri. Kenapa makin gelap seri tu? Gelap. Oh, duduk bawah tu mana nak nampak terang. Saya ke sana dulu lah. Ya, kita sama-sama ke sana ya. Baik, silakan. Oh, dulu jalan dulu. Ya, dah betul. Panak ni. Ni Panak. Ya. Dah kahwin ke belum? Mana ada. Tunggu abang lah. Ayah cakap, kalau kahwin sepupu, takkan cerai. InsyaAllah takkan cerai. Itulah dia, Man. Wasiat ayah Man kepada Pandak, iaitu menyatukan kamu berdua ni pada hujung tahun. Ya? Itulah dia, Abu Rock. Bagi free Ash. Dia kan dah berjaya dah menjadi seorang komposer yang sangat dikenali ramai di Australia lagi. Abu Rock? Habis tu? Anak, saya rasa kita dah boleh buat perkara wajib ni. Yalah, dah tak tahan sangat je. Bukan. Lebih afdol. Afdol, baiklah. Kalau gitu, aku terima nikah. Belum. Gila seseorang macam ni.